Gasidah, pasal apa kau datang kemari? Siapa izinkan kau datang kemari? Balik! Balik! Anak syaitan! Ai, nampaknya ayah anda ni marah. Ayah anda marah tak? Tak marah. Gasidah, peluklah laki kau. Peluklah laki kau sampai pagi. Tuan Penasihat, saya dah tak tahan lagi. Anak saya sendiri Gasidah berkongsi dengan Abdul Wahab. Itu sangat berbahaya, Tuan Sadiq. Berbahaya. Tapi saya ada satu akal. Macam mana? Kita mesti pisahkan Abdul Wahab dengan Gasidah. Pisah? Ya. Malam ini, Tuan berpura-pura sakit. Dan Tuan mesti paksa Hamidah, Rafidah, Gasidah menjaga Tuan. Dan Tuan jangan izinkan mereka keluar dari dalam bilik. Kalau Abdul Wahab pulang, dia mesti tidur di kandang kuda. Kalau dia sudah tidur lenyap, nanti saya datang ikat dia. Kemudian saya bakar kandang kuda itu. Kalau orang lain tanya, kita bilang saja Abdul Wahab mati eksiden. Bijak, sungguh bijak. Kalau Abdul Wahab mati, saya tambah lagi 5%. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Wah, ketawa besar ayah anda. Untung berniaga. Tidak, anda baru sebut nama anak anda. Itu tandanya panjang umur. Anak anda belum lagi boleh mati. Silakan ayah anda. Anak anda ada sedikit urusan dengan di luar. Apa dia dengan anak? Pak pekerja semua, mari sini. Kamu selalu pulang kerja pukul berapa? Pukul 8, Tuan. 8 malam? Tuan. Aku dapat perintah daripada Tuan Sadiq. Kamu kalau nak pulang, kamu boleh pulang sekarang. Boleh pulang, Tuan. Tapi lagi satu. Jika kamu suka lampu kah, meja kah, kursi kah, apa saja kamu suka, kamu boleh bawa balik. Boleh. Boleh. Saudara-saudara sekalian, hari ini Tuan Sadiq Segaraga hendak memberi zakat. Jikalau saudara-saudara suka barang-barang di dalam kedai ini, sila ambil. Apa yang lebih rendah tu? Tuan, mari kita tengok. Alamak, telurku. Allah, habis. Telurku. Hei, apa kau nak curi? Saya tak Tuan, tanya dulu. Abdul Wahab, apa yang kau bikin ni? Anda beri zakat, ayah anda. Kalau nak beri zakat, harta kau ni harta aku. Ayah anda marah ya? Nak ambil. Dia licik, ambil. Aku bankrupt. Ya Allah. Allah. Tuan Penasihat. Lihat tangan saya ketawa. Kenapa? Demam. Bukan. Menahan marah. Ini semua perbuatan Abdul Wahab. Ayah anda panggil anak anda? Kenapa ayah anda menggeltar? Marah? Tidak. Dia sejuk. Nanti anak anda panggil doktor. Doktor, masuk sini. Lekas. Apa ni? Tuan Penasihat. Apa ni? Sabar, Tuan. Tuan, ini pencuri, penyamun. Ada lagi ini minyak pula. Meja.
Licin, licin. Macam kepala bapak mertuaku juga. Ayahanda, mengapa bersila di atas lantai? Nak baca doa selamat? Tidak. Tok fikir apa yang nak jadi pula. Ayahanda marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Assalamualaikum ya Tuan Guru. Waalaikumsalam. Derma apa yang Tuan Guru sedang cari? Derma hendak membuat rumah sekolah anak-anak yatim. Sekolah? Kebetulan Tuan Guru, kebetulan. Sekarang saya hadiahkan kedai ini untuk sekolah anak-anak yatim. Bagaimana? Hah? Betul Tuan Hamba? Sumpah wallah. Murid-murid, sekarang ini rumah sekolah kita. Suara budak-budak ramai. Aku dah bilang. Belum habis fikir balak lain dah datang. Tuan jangan berterima kasih kepada saya. Terima kasih kepada Tuan Sadik. Sebab dialah yang menderma rumah ini. Oh, terima kasih Tuan Sadik. Semoga Allah membalas rezeki berlipat-lipat ganda. Melipat-lipat ganda dah bankrupt, Tuan Guru. Ayahanda marah ya? Dah, Tuan Guru. Ambillah rumah ini. Baru nak sekolah. Ambillah. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Tuan jangan khawatir. Kalau ada apa-apa, jumpa dengan saya. Tuan Sadik ada. Ayahanda, Ayahanda marah lagi. Tidak. Kalau tak marah mesti ketawa. Tunggu, Presiden. Ketawa. Ada 25% hilang. Tuan Penasihat, mati saya. Bankrupt saya. Sabar Tuan, sabar Tuan. Ini malam saya akan bakar dia di kandang kuda. Minta nyawa. Kenapa ya, Nak? Kenapa? Tuan Sadik diserang penyakit semput. Tolong jaga dia baik-baik. Dan awak orang semua jangan keluar dari bilik ini. Ingat, penyakitnya berbahaya. Saudara-saudara sekalian, silakan. Hari ini saya hendak memberi zakat. Sesiapa suka barang-barang yang dalam rumah ini, silakan. Tuan Sadik, budak wahu dah buat lagi ni. Allah, budak wahu dah buat lagi. Budak wahu. Jangan marah, Nak. Nak sakit. Dah baik dah. Lalu.